Hai geng, so hari ni saya nak cerita sedikit pengalaman tim ESN ke Tashkent, Uzbekistan. Jadi kita mula dari KLIA, flight kita pukul 5 petang. Jadi lepas dah check in semua, kita pun santai-santai jap dalam terminal. Dah sampai waktu, kita pun jalan ke gate kita orang. Gate dia pun jauh jugalah, nak kena jalan kaki sampailah ke gate yang terakhir. Flight kali ni kita orang naik batik tak tahu pula kapal terbang kecil pun boleh terbang jauh. Lepas tunggu berapa minit, kita pun boarding dan kali ni kita sangat bertuah. Banyak legroom, lepas tu kebetulan pula sebelah tak ada orang duduk. Lebih selesa lah penerbangan kali ini. Flight ni mengambil masa selama 7 jam 50 minit, di mana ia akan merendasi beberapa negara seperti India, Pakistan dan Afghanistan. Lepas 7 jam lebih dah sampai pun ke lapangan kapal terbang Tashkent. Masa kat sini 5 jam lewat dari Malaysia. So sampai pun dah pukul 10 malam. Kita jalan kaki terus ke custom. Pegawai kat sini kerja pun agak laju. Tak sampai 3 minit dah settle cop pasport. Lepas tu yang bestnya tempat ambil beg kat belakang booth imigrasi je. So lepas dah settle semua, kita orang terus ke hotel. Kat sini tak ada Grab, so kita kena order dia punya e-heli tempatan. Nama dia Yandex Go. Sampai hotel dari lapangan kapal terbang pun murah, baru RM7 je. Dah sampai hotel, kita pun terus check in. Dah inilah bilik kita untuk malam ni. Lepas tu kita pergi beli air kat kedai berdekatan. Terbeli pula air mineral yang ada gas. Aduh, tapi tak apa. See you guys on the part 2 Uzbekistan video.